Boleh saya share 3 niat tu? Pertama sekali, niat pertama, supaya kita tidak jadi orang yang meminta-minta. Tuan-tuan tahu tak, jadi orang yang meminta-minta adalah perkara yang agama tak suka. Nabi sebut, tuan-tuan, meminta-minta ni macam mana Dai? Meminta-minta ni macam ni, dia sikit-sikit nak pinjam duit kawan-kawan, dia sikit-sikit nak pinjam duit. Mak 100, mak, bapak 100, kau sale kau tinggi hari ni minta sikit boleh tak RM50? Dia suka meminta-minta. Tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan ada tak kawan-kawan jenis suka meminta-minta ni. Dia WhatsApp untuk pinjam duit. Assalamualaikum, kau sihat tak? Kita dah tahu dah, mesti kau nak minta duit ujung tu. Kau punya hutang RM10,000 tak bayar lagi. Tu. Orang yang suka meminta-minta, tuan-tuan akan perasan, kalau perangai dia tak berubah, 5 tahun akan datang, dia tetap orang yang sama. Tak ada perubahan dalam hidup dia. Sebab apa? Sebab Nabi jamin, sesiapa yang hidupnya meminta-minta, dia telah pun membuka pintu kefakiran. Dia akan sentiasa tak cukup dalam hidupnya. Dia sentiasa ada masalah duit, sebab dia suka meminta-minta. Dan sesiapa yang dia berusaha, macam tuan-tuan, usaha, Allah akan buka pintu kecukupan. Cuma saya beritahu tuan-tuan, tak payah nak merayu-rayu meminta-minta, sebab itu akan membuka pintu kefakiran. Selalunya orang yang meminta-minta terdesak sangat, dia memang ada masalah sikit dari segi dia punya kehidupan financial dan juga kecukupan. Jadi kenapa kita nak bekerja ni? Supaya kita tak meminta dan menyusahkan orang lain.